Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung video seterusnya. Tadi hari tu kita dah bincang tentang mengalah pun tak betul, uh, mengklaim pun tak betul, elak konflik pun tak betul. Apa lagi? Alihkan perhatian, tak bincang benda konflik pun tak betul. Jadi apa yang betulnya dalam nak uruskan konflik suami isteri ni? Baik. So, dalam untuk yang terbaiknya, katalah that Virginia Satir ni, kalau tuan-tuan baca buku carilah Google ataupun e-book buku dia. Jadi, apa yang disarankan oleh Virginia Satir ni adalah cakap terus serang je lah. Cakaplah berterus serang dengan suami. Tapi dengan skrip yang betul, skrip yang baik bagi pihak suami ataupun isteri. Contohnya, mungkin adalah biasanya isteri lah penat. Saya lah masak, saya lah uruskan anak, saya buat itu, saya basuh kain, saya lah jemur kain, saya bersihkan rumah dan sebagainya. Betul yang suami biasanya dia marah, awak ni abang tak kisah, abang tak peduli kepada keluarga, abang tak kisah dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi bila sebut ayat macam tu, sudah tentulah akan berlakunya dan konflik. Sama juga lah mungkin suami pun cakap macam tu, saya penat cari duit, saya penat buat rider lah, buat grab tu dan sebagainya untuk nak tambah duit. Tiba kena marah dengan isteri macam tu kan, yang guna ayat macam tu. Jadi itu adalah menyebabkan berapa konflik dah tadi lah, sebabkan oleh blaming tadi contoh. Jadi apa nak buat, baik suami ataupun isteri lah. Isteri beritahu, abang saya rasa sunyi dan saya perlukan lebih masa bersama dengan abang. Lain pun kat situ, berbanding dengan abang memang dah tak pedulikan dengan saya dan anak-anak. Kan beza kan? Abang ni tak peduli saya dan anak-anak. Berbeza dengan sikit menggunakan abang saya sunyi dan saya perlukan lebih masa dengan abang. So, kalau lah menggunakan komunikasi ini, insya-Allah hubungan akan jadi lebih baik. Okay? Kerana tuan-tuan kena tahu, dalam kemarahan merajuk ke pertengkaran ke, dia ni macam permukaan gunung ais, keluaran je. Tapi sebenarnya di dasar iceberg tu, di bawahnya suami ataupun isteri dia nak rasa keinginan untuk rasa dihargai. Yang kedua, keperluan dia rasa selamat. Ketiga, dia rasa untuk nak disayangi. Dan seterusnya yang adalah keperluan untuk diterima dan difahami. Okay? Itu. Maksudnya itulah komunikasi yang terbaik dalam hubungan suami isteri. Nyatakan dengan jelas, berikan message yang jelas. Tidaklah menggunakan sentiasa mengalah, tidaklah distraction mengalihkan perhatian, tidaklah cakap hanya fakta saja, apatah lagi kalau nak buat blame. Itu saja daripada saya untuk hidup ni, untuk komunikasi. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadi seorang suami isteri yang baik dalam keluarga, insya-Allah.